pergi piknik Kita nak pergi piknik dekat sungai. Yang macam biasalah, sungai dekat-dekat sini je. Nak bawa tu bujang kecil tu pergi mandi sungai. Bosan dia kata. Okey, sini kita ada macam biasa air kopi. Pai Taja dia siap bancuh. Tadi dia bancuh dulu sebelum nak turun pergi. Pergilah lah. Tengok air kopi dia. Padu. Halo guys, kali ni kita nak masak dekat sungai. Kali ni kita piknik dekat sungai di Azlan ya. Tak jauh juga dari tempat kami. Memang ambil dekat-dekat je supaya dekat nak balik. Hari ni Mami nak masak. Mami nak masak nasi kari ayam. Kita nak masak nasi campur ni. Nak tahu cara dia, tengok video ni sampai habis. Okey guys, kita nak masak nasi dulu. Kita nak masak nasi ni, nasi dah cuci. Kita dah letak air siap. Lepas tu Mami nak letakkan sedikit garam dengan aji dulu lah. Kita letak ni dulu dengan ini ya. Kita nak campurkan dengan kari ayam ni. Kita masukkan sekali. Okey guys. Ni tadi Mami dah masukkan garam. Kita dah masukkan garam ni tadi. Lepas tu kita nak masukkan ni kari ayam. Kita masukkan sekali. Kalau dekat rumah kita boleh tumis tapi dekat sini kita tak boleh tumis. Kita masuk je terus. Masuk terus. Kita ada serai dekat sini. Letakkan serai untuk bagi dia bau. Kalau ada daun pandan boleh letak daun pandan. Kalau tak nak kita letak serai. Lepas tu kita letak bawang. Dah letak semua ni. Kita kacau dulu bagi dia sebati. Kacau dulu. Boleh nampak kat dalam ni kita ada beras dengan kari ayam tadi. Ni betul-betul kalau dalam hutan ni nak cepat masak boleh pakai macam ni. Kita hidupkan api dulu. Okey, kita letak balik. Kita letakkan. Kita biarkan api besar sekejap saja. Lepas tu kita akan kecilkan api. Okey. Nasi kita dah siap, kita biarkan dulu. Lepas tu kita nak perap ayam. Ni special kali ni kita nak perap sayap ayam. Kita nak pakai ni. Ni apa ni? Terbalik. Kita nak pakai ini ya kawan-kawan. Ini kita cipta baru punya lah. Selalu kita pakai asam boy. Tapi kita nak pakai perencana nasi goreng pula untuk bakar kali ni. Okey guys, ini untuk lauk kita pula. Ni nasi kita tengah masak. Kita nak perap sayap ayam Kita nak perap sayap ayam macam biasa. Kita guna garam dengan aji. Lepas tu gula. Gula ni untuk bagi dia nampak berkilat. Kalau ada madu boleh guna madu.
je, tapi kita nakkan dia punya rasa. Macam nasi goreng, ikutlah banyak mana nak pakai. Kalau nak rasa kau lagi, pakai banyak lah. Yang ni sesuai untuk bakar. Kalau goreng tak tahu lagi macam mana, dia okey ke tak. Kalau bakar memang okey lah. Okey, ni kejadian dia. Bila dia dah perap, kita akan tutup dulu. Lepas tu apa saja akan hidupkan api. Okey, kita simpan dulu. Q, tolong hidup api tu. Q. Ha? Tolong hidup api ya? Ke main api? Ha? Main api? Ha. Buah tu. Kopi guys. Kopi kau punya. Kopi ais. Guys, kita nak tengok apa saja panggang ayam tadi. Buat apa tu apa saja? Buat apa tu? Tak nampak ke? Sajalah buat tak nampak. Lagi mau tanya. Janganlah bongeh. Itu ke? Betul ke? Tak nampak ke? Buta ke? Kita boleh masak. Nanti kita masak kerang ya. Sudah siap? Mari. Sudah siap dah. Nanti sosis kita masukkan dalam bekas kuning tu nanti ya. Kita nak dia punya rasa tu. Okay guys, ni nasi kita tadi. Nasi kari ayam. Menjadi ya nasi kita. Nasi dah siap. Nanti Mami nak buat sambal tomato pula. Adik potong apa? Sos sage. Sos sage cheese.
Ini sos sage sis. Sos sage ikan ni guys. Ini nama dia. Sos sage. Ada berapa? Ada 5. Ada 5 pieces saja. Alung guys. Cuy nak padu tak awak? Padu kan? Padu kan? Ada berapa tu? Tak, ni cili. Ha? Ha? Potong cili. Apa yang lain? Cili. Roy dengan tu. Okay guys. Mami nak masak apa tu? Mami nak masak sambal tomato sambal tomato untuk makan dengan nasi dengan ayam bakar kita nanti. Dekat sini kita ada bahan-bahan dia lah. Bahan-bahan dia macam biasa, tomato, cili besar, cili padi, bawang putih. Sukatan dia ikut kita rasa lah, kalau nak pedas lebihkan cili padi. Kalau tak nak kita pakai cili sayur yang merah tu je. Ni bawang putih. Ini semua kita nak pakai chopper Kita akan cincang dia pakai chopper. Masukkan sikit-sikit dulu. Kita masuk sikit-sikit ya. Kalau banyak nanti takut dia tak boleh nak tarik. Ya, tambah lagi. Ada pedas-pedas sikit baru sedap makan dekat sungai ni ya. Dia ada masam manis pedas semua. Nikmat dunia kan. Nikmat kehidupan. Tarik. Yalah, kita masukkan tomato. Dari masa tadi. David, ada dekat situ. Baik tu. Ini punya sambal. Okay guys, kita nak masak kita punya sambal tomato ni. Kita panaskan minyak dulu. Ramai orang Kat sini ramai orang. Nanti kita try camping dekat sini pula. Minyak.
Letakkan minyak panas dulu. Jalan kiri sukai. Jalan kiri sukai. Jadi dia. Oh, jadi. Adanya. Mana tahu. Terkan muat. Ni dek. Kita suruh Rana. Rana macam biasalah Q. Rana. Rana tukang cuci. Sekejap dek. Lagi satu nanti. Ini jaga pisau ni tajam. Itu pun nilai tu. Okay guys. Ni ayam kita tadi. Ayam guna perencan nasi goreng. Rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Rasa dia padu. Dah ada bubble-bubble ni. Kita tunggu sikit lagi untuk bubur perasa. Oh yo, masukkan garam, magi. Kopi? Pakai daun mami ni? Ini kopi kan? Ni kopi ais tu. Kopi ais ke? Kacau dia. Kita selalu tahu kan. Dan saya juga ada pengalaman masa bapak saya meninggal dulu. Itu juga Tuang lah, tengah study. Nanti nak try SPM. Orang lain mandi, kita kena baca buku guys. Okay guys, kita nak perah limau. Saja nak panggang kerang pula. Krek. Panggang keren. Ini kerang kita beli kat pasar hari tu. Kita panggang pakai bara. Kalau panggang pakai air fryer tak sedap dia. Kena pakai bara baru sedap. That's too small. Ni sama mami buat. No Polydent, no way. New Polydent Max Hold and Seal gives your dentures 5 times protective food. Padu mat. Sambal. Okay guys, ni kita punya menu yang masak dekat sungai. Kita ada nasi kari, ayam bakar, perencan nasi goreng, sosis ikan dengan ayam, sambal tomato. Makan guys, kita nak mukbang dekat sungai. Siu.
Ada dua. Okay guys, kita dah nak balik dah. Jadilah berapa jam je dekat sungai tadi. Kiu pun dah mandi. Mana Kiu? Kiu Seorang mandi. Kiu seorang mandi. Apa tajam bawa baju tapi tak mau mandi pula. Orang ramai. Tu apa tajam segan juga nak mandi. Kalau dekat satu tempat lagi tu dia ada gap dia jauh-jauh sikit. Yang ni dia rapat. Jadi ramai orang mandi satu tempat tu. Tu apa tajam tak mandi. Mami memang tak mandilah sungai ni. Open ni memang tak lah. Malas tukar baju. Okay. Sampai sini dulu konten piknik kita orang. Nanti ada masa ada masa kita buat lain lah. Kita buat video lain lah. Sebab lepas ni Apai Tajam mungkin sibuk sikit dengan tugas dia pula. Jadi kita tak ada, orang kata tak ada supporter untuk buat konten dekat luar. Tunggu dia free baru kita sambung balik lah. Okay, setakat ni dulu dari family Induk Laut. Jangan lupa terima kasih lah. Terima kasih kepada yang sudi menonton, komen semua. Yang mana ada subscribe baru tu, terima kasih kami ucapkan sebab sudi subscribe kami. Semoga anda semua dipermudahkan segala urusan, berjaya dalam segala apa yang diceburi, dalam bidang yang diceburi tu berjaya dan murah rezeki selalu, juga sihat sentiasa. Okay, jumpa lagi. Bye bye.